Kancil ni ada masalah air masuk dalam kereta dia. Jadi seat berkulat, pintu plastik pun berkulat. Jadi kereta memang bau busuk, hapak. Owner kereta ni pun memang sibuk kerja. Jadi dia tahu Cowboy Detailing boleh datang ke rumah dia. Dan dia terus booking package full interior detailing dan buka semua barang. Bila kereta bocor masuk air ni, pelbagai sebab boleh jadi. Daripada getah pintu, daripada depan dashboard, daripada bonet. Jadi korang boleh rujuk kepada yang pakar. Selalunya kedai ketuk kereta memang dorang mahir bab-bab ni. Untuk package full interior detailing, kita akan cuci seluruh dalaman kereta korang. Lantai-lantai besi tu, seat korang, floor mat, floor carpet, semua kita cuci. Sebabkan kereta ni masuk air, jadi kita orang memang wajib kena buka kapet lantai dia ni. Lantai-lantai kereta kita orang tu pun kita akan sental guys. Dengan plastik ni pun kita sental supaya hilang semua kulat-kulat tadi tu. Masalah kulat ni memang kena buat secara detail guys. Sebab kulat ni kalau dia masih ada, dia boleh naik balik. Dengan korang kena pastikan lepas siap full interior detailing, kena jemur kereta selama 2-3 hari supaya kereta betul-betul kering. Dan biasanya untuk kapet lantai ni, belah-belah bawah ni, kita akan jumpa telur-telur lipas. So kalau ada masalah lipas juga, kita orang boleh tolong. Kita akan letak juga racun lipas yang boleh tahan selama 6 bulan. Kereta kancil ni dah mungkin 10 tahun ke atas usia dia. Seat leather ni pun dah sampai ke kuningan. Jadi kami guna steamer untuk cantikkan balik seat leather ni, sental segala kotoran. Jadi proses full interior detailing macam ni ambil masa lebih kurang 5 ke 7 jam guys, bergantung kepada saiz kereta. Kalau seat korang jenis leather, kita orang akan letak UV dressing dan akan nampak berkilat juga seat ni dan cantik. Seluruh plastik kereta juga kita orang akan buat dressing supaya nampak berkilat dan cantik. Jadi korang boleh tengok hasil kereta ni macam mana guys. Tolong komen dekat bawah bagi rating 1 hingga 10 berapa korang bagi hasil cucian kereta macam ni. Jika berminat boleh WhatsApp kami ya.